Mungkin Malaysia harus mencontohi model penganjuran konsert ataupun festival hiburan daripada negara-negara Asia yang lain, yang mana Dato' rasa mungkin adakah kita ni dah cukup bagus ke atau kita masih bersaing dengan negara-negara lain? Macam kita lihat pada Taylor Swift, kerajaan Singapura telah bayar dia 3 juta US dollar untuk setiap konsert. Dia buat 6 konsert di Singapura dan kerajaan Singapura telah bayar 18 juta US dollar kepada dia, penambahan kepada fee dia yang dia dapat dari penganjur untuk buat secara eksklusif di Singapura. Dan pulangan kepada kerajaan Singapura ialah 300 juta US dollar dari 6 konsert tu. Jadi satu ekonomi yang baik, 18 juta US dibelanja, dapat balik 300 juta. Satu decision yang, keputusan bisnes yang baik.